Okay, so aircon 1 horsepower inverter on, dia padam, auto padam. Kipas tak sempat jalan. So simptom dia macam indoor port ada problem. Tapi kita dah check, jadi kita cabut wire pergi keluar. Sekarang ni kipas dah jalan. Kita check kat luar. Okay, so unit outdoor kita dah check, wiring semua tak ada isu. Yang kita dapat error code tadi P4. So aircon Daikin model RKF35AV 1M. Ini model untuk 1.5 punca inverter board. Unit tahun 2022. Sebelum ni unit sana, unit sebelah dah nak tukar kompresor. So dah ada waktu untuk dia sebab sini kawasan hutan, mungkin lembab ke, tapi ni punca buat lah. So ni unit aircon lain temporary, kita cabut dulu inverter sini, kita buat pakai kat sana. Fan Erding ni kita test. Kita dah tukar dah board, kita ambil aircon lain, unit sama jenis 1.5 juga. Kita test. So kalau ikut kat sini dia tak blinking macam tadi. Current tak ada isu, tapi dia punya gas ada 100 PSI, dia kurang, kena top up. Ok, sekarang kita tengah masuk gas R32 Dew Point Daikin punya. Okey kan? Okey. 224 okey. 220 ke atas kan? Ni racing. Tada 395. Bacaan dekat sini 5.1